Okay, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back. So, malam ni kita akan main satu game yang bertajuk Silent Flames. So, game ni tentang apa? Berdasarkan apa yang saya baca tadi, game ni adalah kita pergi ikut kawan kita bercuti ke rumah datuk dia dan kejadiannya semua went so smooth. Tapi at the end ada satu kejadian yang menimpa kehidupan, menimpa kejadian, menimpa diri kita. Okay. Sesimpel itu je lah dia punya description. So saya pun tak tahu, saya tak pernah main game ni. So this is my first first view. Okay, jadi kita main je lah. Yang kita nak tekan option, ada option, ada play game yang exit. So kita terus play game je lah. Okay, bismillah. Wow, dia punya apa, benda pula cakap tu. I want to pee. Okay, kita nak membuat air kecil guys. Okay, amboi kurusnya kaki. Take the flashlight. Ada tab tak? Oh tak ada. Okay, macam tu je guys. Okay ni E. Okay, dia tak tulis apa benda aku nak cakap. F. Okay, so amboi, kita kena cari tandas. Mana bah tu? Dia lari tak? Tak boleh. Macam mana dia boleh seberani ini? Ni kot. Ni macam ada kayu ni. Saya tak jalan. Saya tak jalan. Oh, dia ada invisible wall. So, mana tandasnya? Tak boleh juga. Kau ni. Sana kot, straight kot. Duk, semua ada invisible wall ni. Habis tu pergi mana? Boleh juga ni. Kat sana kot. Kita try ke sana. Ni ni lah. Loh, jauh-jauh aku pergi. Ni kan? Takkanlah bukan kan? Amboi. Bukan jamban. Okay. Lepas tu. Ush, ada yang intai. Mata naik ke tumbik boleh tahu. Okay. 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 Kita dekat satu rumah. Kat mana pun tak tahu. Tadi rasa kayu. Sekarang dia jadi batu guys. I feel so bored. Aku rasa bosan gila though. It'd be nice to eat something at night like this. Biasanya kalau kita dapat makan sesuatu, something dalam macam tu lah, I'll just buy some food outside. Dia nak beli makanan kat luar guys. But before that, I want to pee first in the bathroom. Apa salah yang cerita ni semua nak kencing ni? Go to the toilet. Ni kah? Bukan. Okay. Ni kot. Selalu tanda sebelah ni. Tu kan. Okay. Kita tak tutup tandas, tak tutup pintu. Okay. What a relief. Oh, legonya guys. Alright, I'm going out to buy some food. Oh, dia nak buy some food kat luar. Ingat nak order. Let's go to the car. Okay. Tak ada kan? Mana lah tahu kan. Jadi pun suasana macam pelik. Okay. Wow. Tutup. Ini kan tutup pintu guys. Okay. Kita masuk kereta. Wait, teruk betul macam oven now bunyi dia.
Ush. Lek. Kau lalu kat tengah-tengah ni. Kau nak bawa laju besar. Okay. Finally after 30 minutes I've arrived. Uish, sampai 30 minit. Tak ada telur ke kat rumah? Masak telur dengan nasi kicap pun sedap. Dah panas Kalau ada sambal. Okay. Alright, I'm hungry now. Okay, dah lapar dah. I'm going to order some food now. Okay, kita akan order some food. Buy food. Nah, mana? Tak boleh shift lah. Tak lari. Okay, kita tengok dulu kawasan ni. Oh, ya saya tak bagi dia. Dia malas, tak ada idea guys. Tak ada guna-guna developer. Maaf Okay, kita dah masuk, kita kena tutup pintu. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Saya datang nak order ayam goreng. Ish, ada ayam Muiz. Hello, welcome. What food would you like to buy? Apa benda English aku ni? Okay, cik, selamat datang. Cik nak order makan apa? Do you sell pizza here? Pizza kan malam-malam sedap juga pizza, betul juga kan? Of course. Do you want to buy it or would you prefer something else? Okay, of course cik, kita ada pizza. Pizza ayam, pizza kerabu, pizza pepperoni. So cik nak order apa? Ataupun cik nak order benda lain macam customer yang lain tanya-tanya, lepas tu order benda lain. Okay, I'll just have the pizza. Oh okay, please wait a moment. Okay, so kita tunggu guys. Okay, so kita tunggu. Your pizza is ready. Here you go. Okay, pizza kita dah ready. Oh, by the way, I'm sorry but I want to tell you something. Okay, dia nak beritahu kita sesuatu. Ever since I saw you come here, I've had a bad feeling about you. Semenjak cik datang, saya dah ada perasaan buruk cik. Apa cik maksud ni? Nothing specific. I just have a feeling, so please be careful, okay? Sorry about that. Oh, dia cakap dia ada bad feeling pasal kita, so dia minta kita berhati-hati. Sorry about that. Don't worry. Be happy. Alright then, thank you. Okay, terima kasih cik atas pesanan cik yang handsome, tinggi, kacak, bergaya. Saya ambil dulu pizza saya. Bye bye. Oh. Okay, kita take away. Kenapa tak order Food Panda ke? Grab ke? Tutup Panda bukan ada orang order sampai pukul 1, 2 the pizza, okay. Dia makan satu tu seorang-seorang. Orang boleh habis lah. Saya tak pernah try lagi. Nanti kalau saya dah try, saya beritahu Okay man, this pizza is so good. Okay, sedap bro pizza ni. Next, I think I'll come back here for dinner next time. Okay, dan kita akan datang balik untuk dinner next time lah. Alright then, time to pay. Okay, kena pay. Oh, patut kena makan sini, tak pay lagi. Saya belum bayar guys. 1, 2, 3 lari. Pakcik ni hilang dah. Okay. Nah, cik, RM20, 50 sen. Can I help you with anything? How much is my pizza? Oh, your pizza is just $9. $9 berapa guys? Thank you, take care on your way home. Okay, so kita take care guys. Thanks. Okay, jom. Kita keluar. Cik, saya tak tutup pintu boleh? Kereta kita mana? Ni, okay. Huh? Oh, sorry. Lupa. Oh, bocor kau meletup hang. Ih. Jap, jantung. Okay. Aku siapa? Aku dah botak. Pakcik, I beg tak tidur ke? Tapi ini bukan pakcik tadi Oh, you scared me. Sorry Jello. Oh, kawan dia. Okay. Randy, seriously? My bad Jello. Kenapa ni? Nothing. I just wanted to ask you something. Tak, aku nak tanya kau ni. Okay, tanya apa? Aku nak jemput kau stay over dekat rumah arwah nenek. Dekat rumah arwah datuk aku. Rumah lama dia. The one in the middle. Rumah yang duduk kat tengah-tengah hutan tu. Aku
nak datang tak? Aku tak rasa selesa nak pergi seorang-seorang. Of course lah aku datang. Bila? Nampak macam ada menarik a good chance nak chill healing daripada broken kita berapa broken Okay, how about tomorrow? We meet here in the afternoon and head straight there. Terus tomorrow kalau aku tak boleh, aku marah Aku bagi tahu lah, aku 2 hari awal aku boleh packing. Let's go. I can't wait. Alright, see you tomorrow afternoon. Cool. Okay, so kita akan ikut dia pergi rumah datuk dia esok. So kita kena packing sepatutnya ni. Okay, so kita sampai rumah. I'm feeling sleepy now. Okay, I think I'll just go to sleep. Okay, better recharge my energy for tomorrow's sleepover. Aku nak sleepover, apa yang aku nak recharge? Okay, jom kita masuk, go to bed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Guys, bukan tadi kita keluar kita tak tutup lampu? Aku kan? Ni pun tadi aku rasa kita mengantuk sangat guys, mengantuk sangat. Tu nak apa pun tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita tidur. Tak ada tidur. Sakit perut pula dah. Okay, I gotta get to the bathroom. Quick snacks. Go to the bathroom, okay. I'm gonna pergi berak guys. Bentar. Seram tu, tak ada lampu ke? Mana lampu Swiss? Mana lampu Swiss? Swiss lampu. Tutup lah, tadi kita tak tutup Okay. Kita yak guys. Yak. I just wish I have camera. Guys, kau nampak tak? Ada orang jalan. Literally dekat pintu tu ada orang jalan. Astaghfirullahalazim. Serabut lah aku. Weh, apa yang macam gempa bumi sangat ni? Flash dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur je lah guys. Tak mau. Okay. Guys, dengar bunyi pintu. Korang kena pakai earphone tau. It's already 4:37 petang dah. I need to go meet up with Randy. I'm so excited for the sleepover. Okay, go to the car. Blender buat blender. Terus satu. Tanda-tanda okay. Kita try buka segala pintu Kita try tengok. Okay, ni kita tutup lah. Okay, kita masuk kereta. Serabut lah aku. Dah petang dah nak maghrib. Oi, mak kau. Dah nak maghrib dah. Dia baru pergi. Pasal tak daripada pagi. Sleep over kan. Kau pergi je lah. Masak-masak dulu ke. Buka dulu. Randy said we meet here. Okay. Why isn't he here yet? Randy cakap jumpa kat sini. Tapi dia tak ada lagi. Nak check the store. Maybe he inside. Kita check store. Mungkin dekat dalam. Weh ni. Kuku. Dia mah. Bodoh kau, astagfirullahaladzim.
Guys, I'm so sorry guys. I'm so sorry. I'm so sorry guys. Hmm, saya tak expect. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dosanya aku. Let's go. Who just scared me? Kau boleh tak bagi salam? Kau salam. Oh ni lah. Kau tak tidur semalam. Alright, let's get going guys. Just follow my car, okay? Masa tak naik satu kereta je. Apa aku buat habis minyak aku je. Hai. Apa dah tak suka lah macam ni. Oh. Ya. Oh, okay. Guys, tadi kan kat scene pertama kan kita dekat rumah kayu kan. Adakah itu rumah si Randy ni punya datuk? Oi. Sekan apa? Weh, aku tak boleh fokus lah. Binatang apa bunyi kat sebelah telinga ni? Come on, follow me over there. Okay. Weh, nah. Apa tu? Oh, sabutnya aku. Mana? Oh, tu. Ni daun apa ni? Weh. Tapi kan masa tu kereta tak ada tau. Situ ada rumah. Tu. Apa? Ni rumah apa sih? Kau ni bawa aku mengarut je. By the way, wanna do some camping and light campfire? Siapa je tak nak tu? Let's go then. You clean up around here and I'll go find some firewood. Okay, kau bersih-bersih, aku cari kayu Okay, boss. Okay. Masya Allah. Apa sebab ni? Wih, biar betul kau ni. Kau memang betul-betul nak menambah masa aku. Lagi adalah tu jam sikit tiba-tiba dia datang Habis aku. Tak, aku rasa tak selama ni juga kot. Tak, aku bagi aku je lah cari kayu tu. Aku jenis malas sikit kalau menyapu-nyapu. Okay. Limau ni yang kelima guys. Kau tunggu je lah Tunggu je lah. Macam-macam bunyi lah. Macam mana kita boleh watak kita ni boleh happy sangat. Kalau aku lah muka macam tu aku tak percaya tu. Jenis jam scare orang ni. Ini bunyi burung apa guys? Berhantu Bukan tu kuku. Burung apa tu? Burung apa tu man? Sabut. Can I just hear someone's walking? Macam orang jalan lagi. Tak, aku tengok dia nak malam tu. Acah-acah sapu. Tak payah lah. Sapu sikit-sikit je lah. Orang ambil je daun tu bakar. Susah sangat lah. Susah sangat tu. Bakar je. Bakar je. Mau bakar tak tengah-tengah tu bakar. Tak simple. Salah tu. Sapu. Jujur kata nak buat campfire. Kalau panjang sangat kan aku cut juga kan. Okay, tinggal satu last. Hati-hati. Jangan tahu tiba-tiba Randy. Kau memang kucing. Okay, dah settle. Oi, mak kau 8-18.
Kenapa mesti warna merah? Oh, kita tidur. Eh, finally you're awake. Oh juga kan? Dah masa kita tidur? You fainted while sweeping. Ai, aku setakat ni tak pernah pengsan lagi tau. Kau betul setakat dengan sapu sampah aku pengsan. Aku makan tau tadi. Maggi goreng. Tonton kan. By the way, I've already set up the campfire outside. It's lit and ready. You go ahead first. I'll join in a few minutes. Kau pergi dulu lah. Jaga aku datang. Alright bro. Get some rest. You must be worn out. Lah. Jaga aku datang lah. Nak rest lagi apa. Aku dah pingsan dah tadi. Pingsan. 25 minit aku baru ni. Dia betul. Serius lah. Oh no. What time is it? I totally fell asleep like that. Kita ni kan mabuk ke apa? I need to go join Randy at the campsite. Tak, pasal ni kan kita ni tidur mati ke apa? Ini ke dia cakap rumah Datuk dia tu? Tak macam rumah pun. Dengan pizza je. There you are. Finally. Sorry, I ended up sleeping for too long. It's okay bro. Have a seat. I want to tell you something. About what happened yesterday. I didn't feel comfortable here. Okay. Dia nak cakap sini Dia nak cakap something yang kita. Oh, ya Allah. Okay. Sit down. Oh wait, hold on. Jap. Here, take this pizza. Makes the talk better, right? Kau ni jampi apa dalam pizza ni? Okay. Dia dengar lu dia cakap apa guys. Oh, okay. Macam kenapa macam tembikai ya? Bro, satu lagi. Oh, sorry. Yesterday when I stepped out of the house, I felt like someone was watching me. That is why I asked you to stay over so I wouldn't be alone. Oh, semalam waktu dia keluar dari rumah, dia rasa macam ada orang tengah perhatikan dia. Sebab itulah dia ajak kita stay over supaya dia tak seorang-seorang. Ever since I did something that might have been a huge mistake, something that could make someone hold a grudge. Semua ni jadi semenjak dia buat sesuatu yang mungkin adalah satu kesalahan yang besar dan sesuatu yang mungkin membuatkan seseorang dendam. Aku buat apa sih? Aku bunuh orang ke? It is hard to explain. Do you really want to know? Susah nak explain. Kau nak tahu betul lah. Bagi tahu aku sekarang. I don't know how it happened, but I once bullied someone so badly I nearly got them killed. Kau dah gila kau ni. Dia bully seseorang sangat teruk sampai hampir seriously. Yeah, I saw him the other day at that food shop. I actually ran into him. Oh, tante tu yang pakai yang kita makan yang kat situ tu. I don't really know bro. The point is he's alive and okay, but I feel really guilty now. Tak tahu lah bro. Point dia adalah dia hidup, dia okay, tapi aku rasa bersalah. Damn bro, that's really messed up. Yeah, let's just hope nothing bad happen. Kita perlu berharap yang takkan ada benda buruk jadi sebab aku dengan kau. Kau faham tak? Kau faham tak? Kan kalau dia nak balas dendam 148 dia datang cari aku sekali. Kau tahu tak, kau ni aku dah tak ada pertahanan diri. Press it to wake up. Apa ni? Kita ni asyik nak kencing kau rasa ni. Sekejap ada tu nak pergi tandas lagi tu. Oh crap, where's the bathroom around here? I really need to pee. Okay, kita rasa nak kencing. I'll just ask Randy. Okay. Bro, what do you want? Mana tandas? Do you remember the smoke creeping outside here? Why? Itulah tandas. Okay, kasih. Okay. Kita tandas guys. Kalau aku kan, aku dah suruh dia teman dah.
Ni anjing. Aku ni tak sedar hati betul lah pergi tandas malam-malam, tengah-tengah pagi buta. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Mak kau. My god, who just screamed? Oh. Okay. Randy. Jello? What happened to him? Kita jadi Randy, guys. Apa jadi kat dia? Okay. Kita kena cari Jello. Lagi sekali kau ni aku tampuk kau kan. Kau yang mampus kan. Wih. Dang. Siapa dia? Silent film. Kau tak ada tulis apa-apa siap kau ya? Aku tengah tak faham. Special thing with angels. Oh ni yang main ada lagu pula guys. Jarang aku blur tau. Jadi itu ke orang yang gitu ke? Jadi itulah orang yang berdendam tu, yang kena bully tu kita sekali mampus macam tu. So jadi betul lah dia datang untuk bla 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 bla, dia berdendam bla bla bla, tapi lepas tu dia kena tangkap polis. Macam mana dia kena tangkap polis? Jadi siapa yang report dia? This is tengah hutan kot. Tak faham lah guys. Sedikit tak faham sebenarnya. Dia boleh macam faham secara singkatnya dia membunuh Heather, lepas tu dia kena tangkap polis. Itulah secara singkatnya. Tapi terkedu mat. Aku terkedu. Pengajaran dia janganlah membuli. Itu sajalah. Sekian, terima kasih. So guys, itu je. That's it. Just that. Tak ada ending, tak ada apa, tak ada. Itu saja ending dia satu-satunya. So korang boleh buat kesimpulan sendiri. Tapi untuk jump scare dia 4/5 lah. Sebab jump scare yang jantung aku macam pop gitu. Sampai aku termencarut. I'm so sorry. Okay, tak tahulah, tak ada kesimpulan lah guys. Dia cuma kau jangan bully orang je lah. Sebab kadang orang yang kita bully ni hujung-hujung dia nak balas dendam. Dia tak kisah pun dia akan kena tangkap polis ke apa. Dia cuma nak balas dendam sajalah. Dengan rasa balas dendam tu dia boleh lega. Macam tu. So that's it guys. Untuk game kali ni tak boleh nak bagi kesimpulan. Sebab game ni gitu je. So thank you for watching. So jangan lupa like, subscribe, share, comment, on notification, and thank you. See you in the next video. Bye bye.